Maka pada bulan puasa ni lah kita kena berlumba-lumba untuk kita mengejar amalan-amalan. Ada kejar sebanyak mana yang boleh kita buat. Ada batu panggil dalam Quran sebut juga fastabul khairat. Ada fastabul khairat, itu berlumba-lumbalah kamu untuk membuat kebajikan. Berlumba dengan berjalan ni lain. Ada berlumba dengan jalan ni lain. Ada berlumba. Kalau berlumba ni kalau jalan ni kita tak perlu ke tenaga yang kuat, betul tak? Jalan ni kita tak perlu ke tenaga yang kuat. Jalan gitu lah. Kalau jalan 10 km boleh lagi. Ada. Tapi berlumba ni dia perlu ke tenaga, dia perlu ke kita punya mujahadah kita, kesungguhan kita untuk kita nak capai tujuan kita. Jalan sampai juga tapi lambat sikit. Ada. Tapi kalau dengan berlari cepat sampai destinasi. Mungkin nak suruh cepat mati dah. Ada. Tapi nak suruh cepat sampai destinasi kita, amalan kita, tujuan kita gapo atas dunia ni. Ada. Tujuan kita gapo atas dunia ni? Untuk apa? Untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia itu melainkan dengan beribadat kepada aku. Tu hellah bukan pada tu email depan ni bukan ustaz. Ada. Pada Allah Subhanahu Wa Taala.